Kenapa orang asyik cakap CoQ10 itu penting untuk kesuburan? Apa itu CoQ10? CoQ10 adalah CoQ10 ataupun nama betul dia ubiquinol. Ia adalah satu antioksidan. So apa kerja dia adalah untuk membaiki sel-sel badan kita yang rosak. Seperti yang kita tahu, untuk kesuburan, sel telur, kualiti sel telur adalah yang paling penting untuk membantu kesuburan dan memastikan janin anda sihat. Jadi sebelum anda cuba untuk hamil, anda digalakkan untuk mengambil 200 mg CoQ10 ataupun ubiquinol setiap hari untuk membantu kesuburan anda dan mengurangkan mendapat janin yang tidak sihat. Untuk bulan Ramadan ini, kami mengadakan promosi istimewa untuk pemeriksaan kesuburan anda, suami dan isteri. Ia melibatkan pemeriksaan scan transvagina, pengambilan darah untuk mengetahui stok telur isteri iaitu anti-Mullerian hormone, dan ketiga pemeriksaan analisis sperma suami. Anda juga akan mendapat sekotak ubiquinol ini secara percuma. Jadi segeralah membuat pemeriksaan kesuburan, booking appointment anda bersama kami kerana tempat adalah terhad.